Ustaz akan kongsikan tuan-tuan semua satu amalan. Amalan ni dia unik sikit cara dia amal. Dia ikut umur anda. Kalau umur anda 60, 60 kali anda baca. Kalau umur anda 70, 70 kali anda baca. Umur anda 80, 80 kali anda baca. Umur anda 100, 120, 120 kali anda baca. Kalau umur anda 40, 40 kali. Dia ikut. Ini unik sikit. Ini amalan ni Ustaz belum pernah dikongsi pada lain. Jadi tak apa pun semua, amalan ni memang amalan ni hebat dan semua. Dan mana amalan ni kita tak boleh nak bagi pada orang sebarangan. Anda murid Ustaz saja yang boleh Ustaz kongsikan, tapi Ustaz tidak dibenarkan untuk nak kongsikan pada orang sebarangan. Jadi Ustaz yakin anda yang join, sesiapa yang join ni adalah anda orang yang baik-baik. Kalau anda rasa orang tak baik, jangan join. Ya, tapi apapun semua, okay, join pada 13.04 ni jam 9 malam. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan anda satu amalan. Dia panggil Nur Jagat Sakti ni. Nur Jagat Sakti ni memang amalan ni tidak boleh bagi pada orang sebarangan. Dan kekuatannya hebat dan semua. Jadi perlindungan daripada segala bentuk serangan-serangan sama ada zahir atau batin. Itu tuan-tuan fahamlah. Tak bagi Ustaz uraikan. Bila sebut zahir macam mana, bila sebut batin pun macam mana. Tetapi yang uniknya tuan-tuan, amalan ini memang mudah mengikut umur anda sahaja. Jadi insyaAllah. Jadi kalau anda inginkan menikah yang memang sakti, anda kontak Ustaz atau kontak admin itu pada 12.05 ni. Ambilkan tempat yang lebih utama iaitu Zoom. Kalau anda berada di Zoom, anda boleh berinteraksi dengan Ustaz lebih mudah berbanding dengan Facebook, insyaAllah. Okay, kita jumpa pada 12.04 jam 9 malam dalam Nur Jagat Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.